Jika you hanya ada satu baju sahaja, you nak pilih baju raya atau kuih raya? Baju raya. Kenapa? It was at this moment that he knew. He f***ed up. Bang, kau tak jawab kenapa abang? Tak apa jawab tapi tak tahu kenapa. Sebab kuih raya tu kan boleh habis. Kalau ni. Jika baju ada yang dulu punya baju raya? Mesti boleh pakai apa? Ha? Mesti boleh pakai apa? Ya, tapi you pilih baju raya? Boom. Aduh, tak boleh jawab dah. Apa benda yang paling susah masa puasa? Masa puasa, Ya. I kena kerja keras ni sambil puasa. Ada kawan yang non-Muslim tanya soalan yang pelik tentang puasa. Tak ada rasanya. Tak ada. Dan boleh saya tanya satu soalan pelik tak? Boleh. Masa puasa boleh pergi swimming tak? Boleh berenang tak? Rasanya boleh je. Boleh. Boleh. Ah. Tak ada apa-apa yang ni pun. Tapi nanti kena air masuk. Macam mana? Kalau tak sengaja tak apa. Ah. Kalau sengaja minum tak boleh.